الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما تدعوتني ورجعتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni hadis qudsi, hadis firman Allah, lafaz Nabi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana kamu menyeru dan mengharapkan kepadaku, maka aku ampunkan segala kesalahan kamu sebelum ini dan aku tidak mengindahkannya. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosa kamu melampaui angin di awan di langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, maka aku ampunkan dosa kamu dan aku tidak pedulikannya. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian kamu menemui aku, iaitu mati dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku kurniakan kepadamu dengan keampunan yang memenuhi bumi. Jadi ini tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang luasnya keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba ni, kan? Walaupun hamba ni banyak salah, tapi bila dia minta ampun kepada Allah, dosa-dosa yang telah lalu tu Allah Ta'ala lupa. Kita dah lah, kalau kita buat dosa, aku ingat 7 keturunan tak hilang. Tu kita lah. Tapi Allah Ta'ala dia lain. Allah Ta'ala mana sama kita ni mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan kita walaupun kita punya dosa ni sebanyak maknanya seluas awan di langit. Langit ni kan luas. Kalau dosa macam tu banyak pun Allah Ta'ala boleh ampunkan, kan? Walaupun maknanya datang dia dengan dosa yang memenuhi bumi, Allah Ta'ala ampunkan selama mana dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Dia akan masuk syurga. Dia akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dia akan masuk dalam neraka, kan? Tetapi dia akan masuk syurga. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahu asyaddu faraha bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha. Allah sangat gembira dengan taubat seorang daripada kamu. Sebab taubat dengan istighfar dia tak sama, kan? Dia yang dituntut di sini taubat. Jadi Allah Ta'ala dia sangat gembira dengan taubat seseorang, melebihi kegembiraan seseorang daripada kamu yang menemui barang kehilangannya. Dia macam ni. Macam mana Allah Ta'ala dia punya kegembiraan ni? Contoh, orang dalam musafir, dia bawa seekor unta, dekat unta tu penuh dengan barang-barang dia punya bekalan dia. Waktu dia berehat,
dia rehat, kemudian dia tambat unta dia. Unta dia tadi bila dijaga, tengok dah tak ada. Dah tak ada unta dia. Macam mana tak? Dia punya perasaan dia. Dicari unta tu tak dapat-dapat. Kemudian setelah dia penat, mencari unta dia tak dapat, dia duduk berehat. Tiba-tiba unta tu datang kat dia. Unta yang hilang dia cari tu datang kembali pada dia. Apa perasaan? Macam kita turun daripada masjid, motor kita hilang. Kita duduk pusing. Kita pun habis putus harapan, duduk kat tangga depannya menghadap kemah tabligh. Contoh. Menghadap kemah tabligh. Tiba-tiba orang tabligh hantar. Apa perasaan kita? Gembira lah. Maka Allah Ta'ala maknanya lebih daripada itu. Nak tunjukkan Allah Ta'ala ni, Nabi kata apa? Kegembiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang bertaubat ni, maknanya melebihi daripada orang yang hilang barang kemudian dia dapat balik. Itulah maknanya kegembiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi hadis ni sebenarnya dia nak bicarakan tentang taubat dan galakkan bertaubat. Supaya apa? Ia mendidik manusia agar baik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita banyak dosa, kan? Mana ada orang tak berdosa, kan? Pepatah orang tu, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Mana tak ada orang yang tak ada dosa. Setiap orang dia melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa ni ialah orang yang bertaubat. Kan? Orang yang bertaubat. Sekalipun dia telah melakukan dosa dan kesalahan, maka diharapkan keampunan dan dihapuskan dosa yang lalu dengan taubatan nasuha. Jadi dia taubat. Jadi sebab tu Nabi ni bertaubat. Istighfar, tapi Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Jadi mana kalau orang kata kenapa Nabi bertaubat sedangkan Nabi tak ada dosa, kan? Jadi sebenarnya Nabi nak mengajarkan kepada umat dia, kan? Dosa, mana kalau tak ada dosa bertaubat dia akan jadi lagi bersih, kan? Jadi dengan sebab itu hadis ni sebenarnya menyentuh perasaan apabila Allah mempamerkan sifatnya yang maha pengampun dan maha penyayang terhadap seluruh hambanya, sekalipun hambanya melakukan perkara yang mengingkari dan derhaka kepadanya dan meninggalkan suruhan dan melakukan tegahan, namun Allah tetap menerima taubat hamba-hamba dia. Jadi dalam hadis ini 4 sebab yang dikurniakan keampunan daripada segala dosa. Yang pertama ialah berdoa selama mana kamu berdoa. Mana sebab untuk dapat keampunan ni, selama mana kita mahu berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala terima doa kita. Tapi kalau kita dah malas, tak ada. Mana? Yang keduanya pengharapan. Selama mana kamu berharap kepada Tuhan, maka begitulah Allah Ta'ala akan bukakan pintu untuk dia. Untuk kita lah. Selama mana kita berharap lah. Mengaji tak apa dapat lah. Selama mana kita berharap satu hari Allah Ta'ala akan bagi. Nanti Allah bagi. Kan? Allah Ta'ala akan bagi. Selama mana kita berharap. Ni kita ngaji, alamak asyik kena marah je Tok Guru. Malas betul. Kan? Nasib baik Tok Guru tak kata bodoh je. Kan? Selama mana tak macam tu, ngaji aje lah. Mengaji je. Kan? Satu hari Allah Ta'ala bukakan jalan. Kan? Mungkin waktu guru kita dah tak ada. Kita mengaji baik pula waktu tu. Kan? Yang ketiganya, beristighfar pada setiap waktu, kemudian kamu mohon ampun kepada aku. Yang ketiga asbab mana Allah Ta'ala terima doa, iaitu membanyakkan istighfar. Sebab tu kita ada 5 waktu. Sebab jangan lupa istighfar. Kan? Nabi ajar bukan banyak, 3 je.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek je. Jadi kalau yang pendek ni pun tak boleh buat, baik tak payah hidup kan. Dan yang keempatnya, mentauhidkan Allah. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, kamu menemui aku mati dalam keadaan kamu tidak menyengutukan aku. Jadi dengan sebab itu asbab Allah Ta'ala terima doa, selagi mana orang tak menyengutukan Allah, pasti Allah Ta'ala terima doa. Jadi mudah-mudahan hadis ni menjadi maknanya pengingat kepada kita tentang betapa Allah Ta'ala ni punya rahmat yang begitu luas kepada hamba ni. Kan? Walaupun kita banyak dosa, kan? Kalau ada keinginan untuk minta ampun dengan Allah, maka selama itulah Allah Ta'ala membukakan peluang untuk kita dapat keampunan. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Bismillah.